Hai semua, rindukan saya? Selamat datang lagi kepada Mingguan Amas, dan minggu ni saya rasa saya nak cakap pasal topik yang sedang hangat kat media sosial, iaitu pengaruh media sosial yang dipersalahkan terhadap dua kes besar melibatkan pelajar sekolah kat Malaysia. Satu ialah kes rogol yang berlaku di Melaka, dan satu lagi ialah isu di mana seorang pelajar di sekolah di bandar utama ditikam. Dan rata-rata bila kita tengok kat media sosial, semua orang ada pendapat sendiri. Saya tengok ahli politik, saya tengok ahli-ahli dalam bidang, saya juga tengok semua manusia yang berasaskan karbon dengan bahagian kepala yang boleh berfikir mempunyai pendapat tersendiri kenapa benda ni berlaku. Dan antara topik yang saya rasa dibincangkan hangat ialah kerajaan selalu kata okey, mungkin selepas ini untuk mempertahankan keselamatan kanak-kanak dan pelajar-pelajar, kita perlu menggunakan eKYC dekat semua platform media sosial. Pada waktu yang sama, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengatakan bahawa mungkin selepas ini kerajaan akan memperkasakan lagi atau mengkuasakan undang-undang di mana semua platform media sosial perlu memperkuatkan sistem budak bawah 13 tahun tak perlu ada media sosial. Jadi pendapat saya sebagai orang yang dah bergelumbang dalam media sosial sejak dari awal, bermula daripada zaman GeoCities, kemudian pergi ke Friendster, kemudian ada apa lagi, MySpace dan segalanya. Ini pendapat saya pula. Saya menjadi seorang lagi manusia yang pendapat yang tak diminta, tapi kalau saya ada platform, saya akan gunakan di sini. Saya rasakan penggunaan eKYC dan segalanya bukanlah penyelesaian kepada isu. Kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang, orang putih kata sebagai knee jerk, lutut yang ditekan, reaksi macam tu, kita anggap itu adalah penyelesaian. Penyelesaian, tidak boleh kita ada penyelesaian kalau kita tak tahu apakah sebabnya. Insiden baru berlaku 2 hari, semua orang dah ada penyelesaian. Tak ada langsung ada orang kata ada brain trust ataupun berfikir okey, kita tengok apakah sebenarnya, benarkah ini media sosial atau ada benda yang lebih serius dalam kita punya masyarakat. Dan saya tak bersetuju dengan, saya secara peribadi, ini bukan pendapat syarikat, ini pendapat saya, tak bersetuju bahawa setiap platform media sosial kat Malaysia kena ada eKYC. Pasal what's the point? Pasal saya 46 tahun, semasa saya kecil-kecil dulu pun mak bapak saya kata okey, tak boleh ada akses VCD, tak boleh ada akses internet, tak boleh ada akses kepada VCR dan segalanya, tapi saya boleh dapat juga. Saya rasa orang-orang tua atau parents atau penjaga tak sedar bahawa anak-anak mereka sebenarnya lagi bijak pada diorang untuk bypass segala bentuk halangan yang ada. Dan eKYC ni seperti meletakkan semua tanggungjawab kepada kerajaan untuk kerajaan kawal semua pergerakan, cara berfikir, mana kita boleh akses. Sedangkan saya sebagai seorang ibu bapa sini merasakan sebenarnya tanggungjawab di sini terletak pada anda ibu bapa. Kalau anda ibu bapa, anda macam saya, dah ada anak, saya nak tanya kepada anda secara serius, berapa ramai antara anda gunakan Google Family Link kat telefon anak? Ni telefon anak saya pakai Pixel 9a. Saya sebagai orang yang agak celik IT, saya rasa ini ciri yang paling killer. Sedangkan saya rasa saya dah buat artikel tahun 2020 masa zaman COVID dulu. Parents complain anak saya dekat telefon all the time, saya tak tahu nak cuba. Jadi tak nak kawal macam mana kan. Jadi saya kata pasang je Google Family. Kalau ada Apple pun ada kontrol juga. Pasal daripada satu aplikasi ini, anda lah jadi apa yang kerajaan buat sekarang. Anda tak perlu tunggu kerajaan untuk keluarkan satu undang-undang, pergi parlimen dan lagi 5-6 bulan baru boleh ada penguatkuasaan. Lepas tu belanja juta-juta lagi untuk memastikan ianya diimplementasikan dengan betul. Tak perlu, anda tak perlu tunggu. Dah ada. The tools are in your hand now untuk kawal apa yang anak anda akses. Kalau anda rasa anak anda mudah terpengaruh pasal tengok TikTok ataupun Facebook ataupun YouTube, ada semua setting. Anda boleh kawal bukan saja masa penggunaan, bila boleh digunakan, malahan anda boleh akses untuk halang mereka daripada cari certain topik. Saya agak bosan dan agak penat mendengar setiap kali ada isu besar dekat Malaysia, semuanya akan hand over kepada kerajaan. Itu bukan tugas kerajaan ya. Pasal kalau kita ibu bapa, kita dah bertanggungjawab nak ada anak, pastikan anda kawal anak anda sendiri dan the tools ada untuk anda gunakan. Menyerahkan segalanya kepada kerajaan ialah slippery slope kepada authoritarian. Macam kita tengok apa berlaku dekat China. Semua benda diberikan kepada kerajaan, akhirnya tak ada langsung kebebasan. Saya mungkin orang kata paranoia, mungkin orang kata saya ni orang yang always look at the dark side of life. Saya tak boleh deny benda tu memang betul. Inilah saya. This is my whole shtick sejak saya ada zaman
FOA dan blok C dah dulu, saya always cari tengok the other side of things. Dan bila saya tengok bila semua orang bersetuju, wah ada eKYC, kalau daripada kecil lagi, umur 14 tahun dah kena ada eKYC, sampai bila-bila ada eKYC, macam mana anda nak gunakan platform yang ada tanpa dipantau sepanjang masa? Ada yang mungkin mengatakan this is for the greater good. For the greater good of who? Adakah kita mahu kita punya kehidupan, setiap minit kita di atas talian, setiap aktiviti kita di atas talian dipantau oleh kerajaan, dan kena ada thought police mesti dalam buku 1984. Sekali lagi saya katakan kepada anda, jika anda mempunyai isu dan risau anda mungkin tengok video unrooted ke atau mengakses laman-laman lucah ke, immediately walaupun SKMM kata, hoi kami dah halang ribuan laman website lucah ataupun memadam grup-grup Telegram yang bermasalah, hakikatnya there is always a way. Topik yang agak serius minggu ini mengenai media sosial, tapi saya kata harus get this out of my chest, bahawa tindakan kita untuk menyerahkan segala-galanya untuk kerajaan buat dahulu ialah satu tindakan yang dangkal, tindakan yang tidak cukup bagus. It starts with us. Kalau kita nak jadi ibu bapa yang bertanggungjawab, start Google Family Link atau apa juga benda yang anda boleh gunakan untuk memastikan mereka tak boleh akses kandungan yang dirasakan tak serasi dengan umur mereka. Baiklah, itu pendapat saya tentang topik pakai eKYC untuk laman media sosial. Apakah sebab berlaku pelbagai isu sosial kat media sosial sekarang? Frankly, saya tak setuju. Tapi kalau anda tak setuju dengan saya, sila tinggalkan komen kat bawah. Jumpa anda di minggu seterusnya. Saya Fiz Harudin. Bye.